Tentang orang yang nyanyuk. Orang yang nyanyuk ni dia melibatkan akal. Kalaulah nyanyuk dia saat itu bukan gila, tapi maksudnya seperti orang yang hilang kewarasan, walaupun tidaklah sampai 100%, maka dia bukan lagi dikira sebagai mukallaf ketika hilang kewarasan tersebut. Macam yang kita dengar saat ni tu daripada contoh-contoh, jadi seolah-olah ada sebahagian daripada waktu tertentu hilang kewarasan. Kerana dulu orang puasa sehari je, dia ni 3 hari. Tak kena neraka nampak orang. Sebab dia ni dulu orang puasa 30 hari, dia ni pun gitu juga. Dia kata, mana dulu orang puasa sehari, dia ni orang puasa 3 hari. Hak yang dia nak betul pun nak kena juga. Jadi dia ni bukan mukallaf. Apabila bukan mukallaf, maka sebenarnya tidak diwajibkan kepada dia puasa, tidak wajib kepada dia solat. Andai kata waktu-waktu tertentu, okey, wajib di atas dia solat. Jadi kalau kita tengok dia solat saat itu dalam keadaan tak betul, kalau kita tanya dia, dia jawab saat itu, kita faham jawapan dia seperti tidaklah seperti orang yang waras lagu macam biasa, maka tidak menjadi masalah. Cukup bagi dia. Cukup bagi dia. Dia buat sekadar yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwa kepada Allah sekadar mampu. Dia buat sekadar mampu, dan kita mengharapkan dia mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jawapan ringkas kepada pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam.